Ni saya first time lah tengok zombie real life. Hai guys, selamat datang ke Night Force Vlog. Okay, so hari ni untuk tahun 2025 kita orang ada shooting untuk yang pertama pembuka 2025 dan kita orang ada kolaborasi bersama dengan Sharkman. Ya, saya. Banyak bajet. Okay, so korang kenal Sharkman dengan video trend dia. Yeah, dia buat betul. POV, so kita orang cuba ambil Sharkman dan cuba gabungkan POV dan juga VFX. Kita tengok jadi ke tak jadi. So excited? Betul, excited. So let's go! Few inches later. Jadi hari ni kita buat di mana scene saya ditangkap zombie. Tunggu aku jap, tunggu. Tengok zombie dulu. Yang ni, so kau akan nampak macam mana hari ni, Madin? Alright, so hari ni better. Kita ada talent yang bagus macam Sharkman. Dia memang pandai berlakon, pandai buat lawak. Kamu jangan tinggal saya. Walaupun kita agak lewat sikit, tapi Alhamdulillah lah kita manage. Ini pun dah nak rap lah. Jadi korang kena tunggu. Memang pecah juga . Okay, so sekarang ni kita tinggal lagi 2 scene untuk habiskan. Lagi satu scene di mana diorang masuk bawa balik daripada kerja, and satu lagi scene di mana zombie muncul dekat belakang diorang. So nak tahu apa benda jadi dengan zombie tu, nantikan. Tapi kali ni special sikit lah guys, sebab saya berkolaborasi dengan iaitu Sofiang guys. Jadi dengan Sofiang ni saya first time lah tengok zombie real life. Dia tak pakai zombie tipu-tipu, yang makeup tak pakai. Dia pakai zombie betul-betul, inject betul-betul member dia, jadikan zombie. Jadi pengalaman saya memang best lah. Itu je saya boleh cakap lah. Apa-apa pun anda boleh jadi orang yang itu je. Okay, Sofian, kamera dah habis bateri. Wish. Rasa okey action. Kita siap. Timline siap. Siap go. Jalan siap. Kau rasa okey? Kalau Okey, betul tak? Betul. Kalau okey kita cakap apa? It's a wrap! Kamu, tadi pintu tak tutup ke? Dah. Kamu jangan, ini belum habis bayar lagi. Balik lagi. Balik lagi. Hei kamu, tak ada benda lain lagi ke nak balik? Alamak kunci. Jangan tinggalin saya. Biar, tolong biar. Itulah kau sahur tak nak bangun. Tak apa. Malam ni kita sahur sama-sama. Dengan Dutch Lady. Hidupkan semangat Ramadanmu bersama Dutch Lady.